got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Apa perasaan awak hari ni? Saya rasa berdebar, tapi saya akan lari juga bagi dapat nombor 1. Apa perasaan awak hari ni sebelum menentang desa? Rasa takut sebab takut tak menang lah macam tu. Sebenarnya saya nak menang lomba lari ke apa-apa. Saya nak dengan sama boleh lari dengan sama kawan. Kami tak sabar nak lomba lari dengan tu. Saya akan melari. Sungguh happy dengan kami tak sabar nak lomba lari. Kami happy sangat. Tak pernah lomba lari. Apa persediaan Afiq sebelum menentang desa? Saya training setiap hari supaya tidak mudah penat. Dina rasa Dina dapat nombor berapa nanti menentang desa? Rasa top 10 kot. Okay, insyaAllah. Okay. Sebelum lari tadi, apa perasaan Malika? Nervous sikit sebab takut kalau ramai orang yang lebih padu. Okey. So macam mana tahap larian Malika tadi? Saya cuba yang terbaik, dapat top 10. Yeah! Ini kali keberapa Asfa menyertai merentas desa? Kali ketiga. Macam mana pencapaian Asfa hari ni? Saya mendapat nombor 4. Inara dapat nombor berapa merentas desa hari ni? Nombor 5. Nombor berapa merentas desa hari ni? Saya dapat nombor 3. Apa perasaan Akila tadi? Sangat happy. Ini kali keberapa Kaula menyertai merentas desa? Kali pertama. Apa perasaan sebelum lari tadi? Gembira. Apa perasaan Kaula selepas lari tadi? Saya sedih kerana mendapat tempat 24. Nanti tahun depan saya akan cuba lagi. Perjalanan menentang desa hari ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini perjalanan menentang desa kita berjalan dengan lancar, walaupun kita mengalami sedikit kesulitan bagaimana peserta kita bertemu dengan peserta dari sekolah menengah berhampiran. Walau bagaimanapun, syabas dan tahniah diucapkan kepada pegawai-pegawai checkpoint, masa-masa dan semua guru yang terlibat dalam perjalanan menentang desa peringkat SK Bidung bagi tahun 2026 ni.
syabas dan tahniah untuk semua, terutamanya kepada pihak pentadbir dalam melancengkan perjalanan perjohanan merentas desa kita pada tahun ini. Alhamdulillah, syabas dan tahniah untuk semua. Terima kasih juga kepada peserta-peserta yang memberi komitmen yang baik, di mana kita mendapat peserta-peserta yang baru, juara-juara yang baru untuk tahun ini. Okay, tahniah dan syabas sekali lagi untuk semua peserta. Sekian, terima kasih. Okey, apakah pencapaian korang semua? Saya dapat nombor 34. Saya dapat nombor 5. Saya dapat nombor 6. Saya dapat nombor 24. Saya dapat nombor 10. Saya dapat nombor 11. Saya dapat nombor 20. Okey, apa pencapaian korang semua? Pencapaian kita orang dalam top 10 tu, tapi alhamdulillah dapat 12 pun jadilah okey. Kita pun dapat nombor 25 pun jadilah, janji ada nombor. Korang dapat nombor berapa So macam mana pencapaian hari ni? Alhamdulillah, saya berjoging, berlari tanpa henti dan saya dapat nombor 1. Rumah biru akan menjadi Johan. Saya dapat nombor 1. Saya dapat nombor 12. Saya dapat nombor 8. Saya dapat nombor 25. Macam mana keadaan merentas desa hari ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tahun kedua cikgu bersama dengan SKPDO untuk pertandingan merentas desa. Alhamdulillah, sangat menyeronokkan dan lihat semua murid-murid dalam keadaan yang happy lah semasa mereka menyertai hari ni merentas desa. Okey. Terima kasih cikgu. Apa perasaan korang semua pada hari ini? Kami happy. Johan